Salam tuan, saya nak tanya, kalau rumah tu dah diberi oleh ibu masih hidup, tetapi bila ibu sudah meninggal, adik-beradik tuntut dari ayah yang masih hidup. Sedang rumah tu atas nama ibu sebelum dia meninggal dan diberi atas dasar menjaga rumah, betul tak? Okey, kalaulah isu ni, okey, yang pertama, kalaulah ibu dah beri sehingga tukar nama, bagi saya itu isu tu selesai. Tak ada, sepatutnya tak timbul pertikaian lah. Jadi kalau waris-waris lain ni, adik-beradik lain nak tuntut, diorang yang kena buat permohonan dekat mahkamah untuk buktikan rumah ni adalah rumah pusaka. Dia kena buktikan lah. Buktikanlah prosedur yang dibuat dekat pejabat tanah tak betul, ada penipuan, ugut mak untuk serah. Dia kena buktikan lah benda-benda tu. Kalau dia tak berjaya nak buktikan, jadi rumah tu akan kekal lah nama milik penerima tu. Sebab tu, kalaulah isu ni, kalau kata rumah tu memang diserah semasa hidup. Tapi kalau ibu cakap je, memang payah lah ni. Proses dia pula, penerima tu dia nak kena buktikan yang mak lafaz tu adalah hibah dan kena buat di mahkamah syariah. Dan sehingga mahkamah syariah putuskan apa yang mak lafaz tu adalah hibah ataupun wasiat. Kalau hibah, nasib baik. Kalau mahkamah putuskan wasiat, dia akan tertaluk pada faraid balik lah. Semoga menjawab lah persoalan tu. Apa-apa boleh DM saya lah.